Assalamualaikum semua. Tunggu sebentar ya. Cubaan suara 1, 2, 3. Dengar ke suara saya, Guru Setia? Ya, dengar Cik Hafiz. Cik Hafiz, kita mula ya Cik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua yang hadir pada hari ini. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Salah sembah pembuka bicara, selamat datang untuk semua. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pohon bidara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah memulakan acara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi yassi wa tu'asi wahluk tatamisan yafqahu qawli. Yang dihormati Cik Muhammad Hafiz Ramli, penceramah jemputan kita pada hari ini, iaitu Ketua Unit Integriti UiTM, yang dikasihi Barisan Rakan-Rakan Seperjuangan. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita berkumpul pada pagi ini. Pihak kampus mengucapkan ribuan terima kasih dan mengalu-alukan kehadiran Tuan Puan Ketua Bina Integriti Opsalah ke Siri 2. Objektif program ini adalah menjadikan satu platform bagi berkongsi salah laku sebagai seorang staf UiTM, memberi pencerahan kepada staf UiTM berkenaan akibat kepada tindakan yang diambil oleh staf sebagai penjawat awam, memberi kesedaran kepada staf untuk lebih prihatin kepada tata cara sebagai penjawat awam, memastikan staf sentiasa akur dan faham akan segala peraturan yang telah dimaktubkan sebagai seorang staf UiTM, dan akhir sekali menyemarakkan nilai ESI Aidat di dalam rutin kehidupan staf. Pihak kampus berharap program ini dapat menjadi medan landasan dan apa yang disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini dapat dijadikan sebagai garis panduan dan dalam pengandalan sahsiah dan tingkah laku sebagai staf UiTM. Sedikit sebanyak tentang penceramah jemputan kita pada hari ini. Beliau merupakan penceramah yang didatangkan khas dari Unit Integriti Shah Alam, iaitu Ketua Unit Integriti sendiri. Beliau telah berkhidmat di UiTM Shah Alam selama 13 tahun 9 bulan dan telah berkhidmat sebagai Ketua Unit Integriti dari tahun 2022 sehingga kini. Tanpa melengahkan masa, saya menjemput Encik Muhammad Hafiz Ramli untuk sesi perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum semua. Salam. Terima kasih pada moderator Puan Aisyah. Terlebih dahulu bagi pihak Unit Integriti saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah atas jemputan pada saya lah untuk hadir memberi ceramah. Saya ni sebenarnya jarang bagi ceramah, tapi bila ada masa tu kena, alhamdulillah lah kita dapat berkongsi. Dan saya pun tak nak ambil masa lama sebenarnya. Kita sebab perkongsian ni pun dalam 45 minit saja. So kita just kita share lah apa yang ni, dan puan-puan kalau ada nak bertanya soalan boleh tanya pada saya lah. Kalau soalan tu saya boleh jawab, saya akan jawab lah. Kalau saya tak dapat nak jawab, mungkin saya minta tuan-puan boleh berhubung dengan pihak yang berkenaan lah, yang sesuai untuk menjawab. Okey, apa khabar semua dalam talian ni? Berapa ramai sekarang dalam talian ni, Puan Aisyah? Sekarang ni dah 50 orang, Cik Hafiz. Tak apa.
Dia jumlah sedikit, banyak ke tak apa, is okay. Yang penting hadir ni atas komitmen lah untuk mendengar sama-sama dan sama-sama menjadi duta lah. Sebenarnya yang hadir ni saya lantik menjadi duta integriti lah. Maksudnya you dapat knowledge, you share lah pada warga di kampus Jasin. Ini kita open di Jasin saja ke atau di Alur Gajah Oh, sekali? open untuk seluruh UiTM, Encik Hafiz. Oh, ada email ke? Ada. Okay, tak apa. Baik, so tajuk yang beri pada saya ni webinar integriti salah ke siri 2. Siri 1 tu siapa bagi tajuk? Siri 1 tu tahun lepas, Encik Hafiz. Dengan siapa tu? Dengan Cik Syafiq. Oh, dengan Cik Syafiq. Baik. Entah sama slide ni tak? Tak apa. Okay, seterusnya. Okay, next slide please. Okay, back to basic. Saya saya tak tunjuk lagi tu, tunggu cue saya. Patah balik. Back to basic. Dia benda mudah tuan-puan. Bila masuk back to basic tu, maksudnya sebab tuan-puan yang ada kat sini mungkin ada staff baru, mungkin staff yang dah lama berkhidmat. Jadi, apa back to basic sebenarnya tu? Bila tuan-puan mula-mula lampu diri, apa perkara yang pertama tuan-puan buat sebenarnya? So, tadi dah terbocor lah tu, sebenarnya pertama yang tuan-puan buat tu adalah surat aku janji. Okay, aku janji tuan-puan pada universiti sebenarnya. Itu back to basic. Jadi maksudnya, jika ada terdetik dalam hati tuan-puan untuk buat salah laku tu, cuba fikirkan. Dalam hati tu, cuba lihat. Aku dulu masa masuk universiti ni, aku ada tanda tangan aku janji pada universiti. Kan? Itu janji tuan-puan pada universiti. Dan kena ingat juga, tuan-puan yang memohon nak bekerja di UiTM, tuan-puan yang bermohon. Yang mohon, hadir temuduga dan dilantik lah dengan jayanya lah. Dan tuan-puan sendiri yang tanda tangan aku janji tersebut. Jadi tuan-puan kena ingat janji tuan-puan pada universiti. So tu saya nak kembali kepada basic lah. Maksudnya kalau kita cerita pasal ceramah saja, bla 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 dan sebagainya tu, tapi in the end kita tak menghayati janji kita pada universiti tu, tak kenalah. Sebab tu janji kita pada universiti. Kalau dulu sebelum ada sistem HR2U, kita semua ni tanda tangan gunakan borang di hadapan ketua jabatan. Sekarang ni menggunakan sistem HR2U pun samalah kaedahnya, semua kaedah dalam talian dan staff dia akan bacalah satu persatu aku janji dia pada universiti dan dia akan tick satu persatu dan dia akan klik kepada ketua jabatan, maksudnya dia faham berhubung janji dia pada universiti. Dan ketua jabatan akan buat pengesahan lah. Ada setengah ketua jabatan dia proaktif tuan-puan semua dia buat satu sesi khas untuk staf-staf baru ni hadir di hadapan dia mengangkat ikrar dan membuat janji. Itu tak apalah, itu effort tambahan. Kalau Jasin nak buat tu pun it's okay lah, better lah kan, you buat extra tambahan. Okay, next slide. Okay, ni surat aku janji saya dah maklum tadi. Dah kuasa lama, 1 Januari 2002 lah Mulai pendaftar bilangan 4 2022. Okay, next. Ada 9 janji kita pada universiti. Tuan-puan kena faham. At least baca balik lah janji tuan-puan pada universiti. Ada setengah PTJ dia mewajibkan staf di bawah seliat dia tampal surat aku janji dia tu dekat workstation masing-masing. Kalau yang guna dalam talian tu print je lah aku janji tu dan tampal di workstation masing-masing. Itu kaedah yang sangat baik lah bila nampak nak buat salah laku tu teringat janji kita pada universiti. Okay, so ada 9 janji sebenarnya tapi ada staf-staf kita lah yang tidak mematuhi janji ni dan ada membuat pelanggaran sampai kita terpaksa ambil tindakan tertib pada penama berkenaan lah. Kalau saya tanya mungkin tuan-puan tak ingat kot 9 janji ni. Tapi tak apalah sebab kita ni dalam talian. Jadi tuan-puan balik bacalah. Kalau boleh, kalau pihak pentadbiran pun boleh explain pada staf di bawah seliaan itu pun lebih bagus. Ada 9 janji mereka pada universiti. Okay, next.
Okey, tujuan ni sebab nak timbulkan kesedaran lah kalau kita baca dari segi perkeliling tu, untuk menimbulkan kesedaran dan melahirkan anggota perkhidmatan yang cekap dan berwibawa lah. Itu saja dia utamanya. Kita masih lagi ada kaedah kawalan, maksudnya perlu ada kaedah kawalan, perlu ada kaedah menegur staff supaya staff tu fahamlah do and don'ts yang patut dibuat atau tak patut dibuat. Kita dalam fasa nak cuba memudayakan integriti tu di universiti. Kita cuba usahakanlah di pihak unit integriti, pihak ILD, pihak pejabat pendaftar lah. Kita sama-sama cuba memudayakan, dan ketua jabatan sendiri pun boleh memudayakan integriti tu di universiti. Maksudnya bila dah berlaku satu pembudayaan integriti tu, kita sendiri kalau nak membuat salah laku tu pun kita rasa benda tu tak betul. Kita rasa tak boleh buat ni, nanti jadi satu kesalahan. Kita dah ada kesedaran. Tak perlulah macam unit integriti nak buat poster hebahan. Kami dah banyak keluarkan dah poster hebahan tu. So mungkinlah akan datang bila dah berlaku pembudayaan pada diri masing-masing. Bila nak buat salah laku tu, rasa macam takut lah. Rasa takut, rasa tak boleh buat ni. Kalau buat ni kena tata tertib. Kalau tak tertib kena buang kerja, macam mana nak bagi anak isteri makan kan? Macam mana nak survive kan? Atau nak minta kerja lain pun jadi implikasi pula pada kita kan bila dah dikenakan hukuman tata tertib. Okay? Itu tujuannya lah. So kita masih lagi dalam kaedah pemantauan, kawalan pada staf di bawah seliaan. Tak boleh nak lego sepenuhnya. So ada kaedah auditan pun akan dibuat lah untuk pastikan semuanya in order lah. Saya mengharap akan datang future, mungkin akan datang unit integriti pun mungkin tak ada lah. Maksudnya staf kita sendiri sangat berintegriti, dia boleh bekerja tanpa ada pemantauan. So kalau patut masuk kerja pukul 8.30, dia masuk pukul 8.30 dan dia berada di tempat pada jam 8.30 berkenaan. Bukan dia clock in 8.30 dekat parking, lepas tu dia hilang, dia tak masuk pejabat. Pukul 10 baru dia masuk pejabat. Itu ada berlaku dekat setengah PTJ. Clock in betul, tapi tak ada kat tempat. Itu masalah keberadaan lah. Itu memang ada berlaku. So saya mengharapkan akan datanglah bila kita dah bawa banyak perkongsian macam Jasin buat ni, insya-Allah ada pembudayaan tu nanti. Okay, next. Kalau ada soalan boleh tanya. Saya difahamkan 15 minit terakhir nanti ada Q&A kan? Betul Cik Hafiz. Tapi tak apa, kalau ada soalan boleh tanya. Okay, kedua, kod nilai dan etika warga UiTM. Back to basic jugalah. Ini pun kita pernah share pada semua warga UiTM. Dan kita juga pernah buat surat edaran pada ketua jabatan dan penyelia, di mana kita minta ketua jabatan pastikan staf di bawah seliahan faham, baca, fahami dan tanda tangani komitmen terhadap buku kod nilai dan etika inilah sebenarnya. Kita dah pernah keluarkan. Jadi benda ni asas tuan-puan. Buku ni satu panduan asas. Dan buku ni ada kita letak di website unit integriti sebenarnya. Tuan-puan boleh tengok dan boleh baca, tak ada masalah. Free access. Jangan bila kita buat keluarkan surat pertuduhan tata tertib pada tuan-puan, kalau adalah yang buat salah laku kat sini, nanti dia cakap saya tak tahulah perbuatan tu salah. Saya tak tahulah bila terima hadiah daripada pembekal tu salah. Saya tak tahulah bila saya berdoa dengan seseorang di pejabat pada lewat petang tanpa ada orang lain di pejabat, tu jadi satu kesalahan. So perkara-perkara tu nak kita faham lah sebab kita dah buat hebahan. Ignorance of the law is not an excuse. Tuan-puan kena faham, tuan-puan kena tahu. Buat hebahan tu dah banyak dibuat di dalam email. Even kami pun dah ambil pendekatan sampai kita share juga dalam WhatsApp group. Saya share juga communication mengenai aktiviti, program, pembudayaan, poster. Selain daripada email pada warga, saya share dalam grup ketua pentadbiran, ketua pentadbiran UiTM, grup ketua timbalan pendaftar kanan, ketua timbalan pendaftar kanan, timbalan pendaftar. Dan juga saya share juga dalam grup
pengurusan kanan universiti. Dalam tu adalah semua rektor, dekan, TNC, PNC, ketua-ketua bahagian lah dalam tu ahli MPK. Sampai ke tahap tu lah kami dah share guna kaedah tu, dan hopefully apa yang kami kongsikan dalam saluran WhatsApp tu sampailah pada tuan-puan semua. Saya harap sangatlah benda tu sampai. Okey, seterusnya dalam kod nilai etika ni tuan-puan, tuan-puan kena ada 3 perkara lah nak highlight. Kena ambil peduli. Saya guna istilah yang kita senang nak faham. Kena ambil peduli. Jangan tak ambil peduli. Ada setengah orang tambah ambil kisah. Saya pergi semalam ada perasmian 10 sedekad JIPS, Jabatan Integriti Pemantauan Standard Bukit Aman. Dia orang guna hashtag ambil kisah. Maksudnya penyilia kena ambil kisah staf di bawah siliaan dia. Jadi kalau dekat kami, kat Integriti, kita ambil kita punya tu ambil peduli lah. Kita punya baby lah. Kita ambil peduli. So tuan-puan kena ambil peduli, ambil tahu tentang segala peraturan bagi mengelakkan sebarang tindakan boleh diambil atas faktor kecuaian, kelalaian dalam memahami dan mengetahui peraturan universiti. So tuan-puan kena baca, faham dan mematuhi kod nilai etika ini. Dan ni sangat penting kalau ada di kalangan dalam yang hadir ni daripada ketua jabatan penyilia, tanggungjawab sangat besar untuk memastikan staf di bawah siliaan masing-masing membaca, memahami dan menandatangani surat pernyataan komitmen. Maksudnya di sini tanggungjawab ketua jabatan tu sangat besar, dan kita pun dah, kalau tuan-puan maklum, kami Integriti dari segi strategi yang kami buat, kami engage ketua jabatan. Maksudnya kami bagi penerangan pada ketua jabatan. Kami berkongsi pada ketua jabatan untuk ketua jabatan maklum pada staf di bawah siliaan ni. Sebab kami sendiri tak mampu nak tengok keseluruhan 18,000 lebih staf kita ini. So kita minta kaedah melalui ketua jabatan. Dan terbaru saya nak share dengan semua yang kami buat. Kami ada keluarkan surat lah ucapan tahniah pada ketua-ketua jabatan yang baru dilantik. Dan kita spell out sedikit lah dalam surat berkenaan. Ini eksklusif saya cerita pada tuan-puan ni sebab surat tu pun baru nak keluar dalam hari ni sebenarnya. So dalam surat berkenaan kita ada nyatakan, bagi ketua jabatan yang baru dilantik ni kita nyatakan satu tahniah atas pelantikan, dan kita maklum Tuan Eksekutif Jabatan bertanggungjawab untuk memantau staf di bawah siliaan. Terdapat perkeliling garis pandangan telah dikeluarkan sebelum ini berhubung tanggungjawab Ketua Jabatan untuk memantau staf di bawah siliaan lah. So banyaklah melibatkan staf pentadbiran ada, staf akademik pun ada, pentadbir akademik pun ada. Yang pentadbir akademik tu isunya waktu bekerja berperingkat lah. As a pentadbir akademik tu dah ditetapkan. So dia kena patuh lah. Untuk staf akademik pula dari segi PMP, pengajaran dan pembelajaran waktu keberadaan di kampus pun dah ditetapkan. Bagaimana, and then buku-buku untuk pembelajaran dan pengajian tu dia tak boleh urus niaga bagi tujuan peribadi. Itu pun kita dah spell out. Maksudnya dalam surat tu kita akan attach segala jenis perkeliling yang ada yang masih lagi aktif untuk mereka rujuk. Dan perkeliling-perkeliling tu sebenarnya ada perkeliling pejabat pendaftar, ada perkeliling akademik, ada perkeliling Naib Chancellor. Semua perkeliling tu kita letak dalam website unit integriti lah. Perkeliling yang spesifik lah berhubung isu-isu pemantauan dan penilaian oleh ketua jabatan di bawah staf dia lah. Okay, so tuan-puan pun boleh buka website unit integriti nantilah. Banyak perkelilingan tu kita park kat situ Okay, dan ini kita dah mudahkan tuan-puan. Tuan-puan boleh scan dan imbas QR code ni nak baca buku ni. Saya tak pastilah tuan-puan dah tanda tangan ke belum borang ni. Next slide please. Borang ni, sebab borang ni kita dah keluarkan dah. Kita dah buat perkeliling dan kita dah buat surat edaran. Jadi hopefully kalau yang belum buat, minta buat lah. Dan minta pentadbiran pantau lah perkara ni. Sebab nanti kita akan buat auditan pada PTJ sama ada dia melaksanakan atau tidak arahan pada perkeliling yang telah dikeluarkan. So jangan harap Jasin tak adalah. Maksudnya bila kalau kita buat audit nanti, benda ni adalah bila kita nak tanya, nak semak, mungkin nak cek surat pernyataan komitmen atas nama Puan Aisyah. Nak tengok ada ke tak ada.
Tengok-tengok tak ada. Tak ada jadi satu kesalahan lah. InsyaAllah ada. Ada kan? Ada, Alhamdulillah. Okay, next. Okay. So dalam buku ni ada 9 bab dan 14 muka surat lah. Tuan-puan perlu faham dan baca. Okay, next. So saya nak highlight konflik kepentingan. Tuan-puan kena prioritas kewajipan tuan pada universiti lah, melebihi kepentingan peribadi. Kalau yang nak masuk tender dekat kampus tu saudara mara tuan-puan, dan tuan-puan terlibat dalam jawatankuasa yang menilai sebuah harga ke apa-apa proses lah yang menguruskan proses berkenaan, dan tuan-puan sendiri tak buat pengisytiharan kepentingan, dan tuan-puan sendiri menguruskan permohonan saudara mara tuan-puan tu, jadi satu kesalahan lah. Tuan-puan kena declare. So jangan membelakangkan kewajipan tuan-puan pada universiti lah. Yang penting kena declare. Tuan-puan declare je lah. Pada Ketua Jabatan Penyelia, at least tuan-puan dah declare, dan pastikan bila tuan-puan declare tu, perkara tu dicatat di mana-mana lah. Sama ada dalam minit mesyuarat ke, dalam nota perbincangan ke, ataupun dalam surat menyurat ke yang tuan-puan hantar ada maklum ada konflik kepentingan. At least ada. Tak nak berbangkit pada tuan-puan. Nanti kalau berbangkit SPRM masuk ke apa ke, kami pergi buat siasatan ke, tuan-puan cakap saya dah declare dah kepentingan saya pada ketua jabatan saya. Tapi ketua jabatan saya suruh saya uruskan juga permohonan melibatkan penama ni sebab tak ada orang lain yang boleh uruskan. Walaupun orang ni saudara mara saya. Jadi nak kena ada dokumen, sokongan, bukti yang mengatakan betul tuan-puan dah declare. Kalau tak nanti boleh jadi ketua jabatan cakap, tak ada, dia tak declare pun kepentingan dia pada saya. Jadi itu saya nak ajar tuan-puan lah, kaedah yang sebetulnya sebaiknya make sure kalau dah declare, benda tu tercatat di mana-mana, kepentingan tu. Besar kalau tuan-puan tak buat persyaratan kepentingan, boleh jadi sangkut ke SPRM. Okay, next. Okay, ini saya dah maklum tadi lah. Sebarang kepentingan kena dilaporkan dan dimaklumkan pada ketua jabatan lah. Dan ada tambahan di situlah kalau berbangkit kepentingan tu melibatkan ketua jabatan tu sendiri dan ketua jabatan minta tuan-puan uruskan, buat laporan pada pihak kami lah, pada saya. Nanti saya akan uruskan perkara tersebut lah. Jangan takut-takut tuan-puan. Kita ada dasar perlindungan pemberi maklumat universiti. Kita tak akan dedahkan nama tuan-puan. Dia sekarang terbalik tau. Yang mendedahkan rahsia itu sendiri adalah pemberi maklumat. Dah banyak, 2-3 kali kes dah berlaku. Maksudnya, kita tak pernah dedahkan siapa tu pemberi maklumat sebab kita ada dasarnya, di mana masuk kita tak dedahkan tu bila kita buat sesi taklimat kepada jawatankuasa siasatan dalaman universiti, nak pergi siasat maklumat yang tuan-puan bagi ni, kita tak mention pun tuan-puan as pemberi maklumat. So bila kita bagi taklimat pada jawatankuasa tu, kita tak akan mention lah siapa pengadu ni. Kita akan cakap kita terima satu maklumat berhubung salah laku melibatkan rektor, penolong rektor, timbalan rektor, dekan, ada terlibat salah guna kedudukan. Dan salah guna kedudukan adalah seperti berikut: A, B, C, D, E dan F, G sebagainya. So kita tak akan dedahkan siapa pemberi maklumat tu pada jawatankuasa siasatan dalaman. Dan even bila terima laporan siasatan dalaman tu, dan mungkin kita nak show for tata tertib ke, nak show lapor pada SPRM ke, pada Datuk BC, kita tak akan mention pun siapa pemberi maklumat tu. Maksudnya Datuk BC pun tak tahu siapa yang buat aduan ni. Cuma ada 2-3 kes lah. Dia terbalik, bila jawatankuasa siasatan dalaman buat siasatan, panggil saksi A, B, C dan E. Bila dia nak temu bual saksi C, saksi C cakap sebenarnya saya yang buat aduan pada unit integriti. Jadi bila you dah declare tu, benda automatik, tuan-puan tidak akan dilindungi di bawah dasar perlindungan pemberi maklumat lah. Tu ada berlaku tu, 2-3 kes saya nampak. Kita dah pesan kat dia dah. You dah cerita kat kita, you tak payahlah nak cerita orang lain. Pada sesiapa sajalah. Dia pun pernah berlaku, dia cerita kat kami, nak bawah perlindungan dasar perlindungan pemberi maklumat, tapi dia dah cerita pada ketua jabatan dia juga. Dia tak boleh lah. Kan?
Alright. Next. Ini definisi sedara di bawah Atta SPRM. Kita punya poster Ambil Peduli Atta. Tuan-puan tahu ke berapa jenis poster kita dah keluarkan? Boleh someone type sikit ke dalam ni, saya nak tahu. Saya nak tahu apa yang kami keluarkan tu sampai tak ke kampus Jasin. Berapa jenis poster? Saya bukan nak berapa jenis siri, saya bukan nak jenis berapa siri 4 ke siri 5. Saya nak tahu berapa jenis poster. Unit GT banyak poster banyak jenis. Berapa jenis kita dah keluarkan? Kalau tak ada yang jawab, saya tanya Puan Aisyah nanti. Boleh type kat situ. Tak nak type boleh cakap je. Ada yang tahu? Kat mana nak tengok mesej ni? 59 jenis. Oh, Hafiz the Fighter Man. 4. Okey. 4 jenis. Azwan. Muhammad Azwan 4 jenis. Okey. So kalau 4 jenis tu apa dia? Boleh share tak? Oh. Puan Fatin pun ada dalam ni. Boleh share apa 4 jenis tu? Ada ke? Apa je 4 jenis tu Puan Aisyah? Ke tengah buka website Unit Integrity nak tengok apa ada dah? Salah satu tu ambil iktibar lah. Lagi? Yang keduanya saya tahu DNA integrity lah yang saya tengok. Dia ada satu DNA Integrity. Itu yang first lah kita buat. And then kemudian kita buat Ambil Peduli Atta. Ambil Peduli Atta. So DNA integrity tu dia cerita semualah isu-isu berhubung integriti, salah laku, apa yang patut dibuat. Kita bagi nasihat juga, bukan keluarkan poster tu saja. Maksudnya kita bagi apa tindakan yang patut dibuat. Ambil Peduli Atta, basically kita rujuk Atta, peraturan yang ada yang mengikat kita as a pegawai awam ataupun orang awam lah. Contoh yang kita pernah keluar sebelum ni adalah berhubung pemalsuan dokumen. Itu dalam kanun kesiasaan ada peruntukan tu. Libatkan pegawai awam. And then di bawah kanun kesiasaan juga penjawat awam tak boleh terlibat dalam perniagaan. Kita share. Yang poster tu kita keluarkan tak boleh terlibat dalam perniagaan, tapi kalau nak terlibat kena isi borang kebenaran melakukan pekerjaan luar. Benda tu kita bagi advice. So macam poster ni pun sama. Tafsiran saudara. Kita cerita saudara tu apa, tapi kita bagi apa tindakan yang patut kita buat lah. And then berikutnya ambil iktibar. Ambil iktibar tu kita akan explain berhubung kes-kes tata tertib yang kita bincangkan dan diputuskan dalam mesyuarat tata tertib. Yang ini Datuk VC sendiri minta highlight pada warga lah. Maksudnya pendekatan kita sangat serius lah bila ada melibatkan kes tata tertib ni. Tindakan memang diambil. Ada orang ingat kita tak ambil tindakan pada kumpulan PMP. Ada yang ingat kita tak ambil tindakan pada kumpulan staf akademik. Sebenarnya ada. Cuma sebelum ni kita tak pernah nak wawarkan lah tindakan yang diambil. Ada yang kata asyik kumpulan pelaksana je diambil tindakan. Tidak. Tak betul Sebab tindakan memang dia diambil di peringkat tata tertib lah. So nak sampai ke tata tertib tu, dia punya ingredient tu kena mencukupi tuan-puan. Sebab kalau tak cukup, kita boleh dicabar di mahkamah for judicial review ataupun boleh disaman. So bila kita bawa dah sampai ke tata tertib tu, maksudnya kita dah confident we would not be any issues lah bila kita bawa tu. Dan banyak kes kita dah buat tindakan lah. So saya ingat dah berapa kali lah tahun ni, dah berapa kali 13 ke 14 kali tu kot. Setakat bulan 7 ni. Sebab ambil tibar tu dia bersekali dengan Jawatankuasa Penilaian Maklumat lah. Sebarang jenis aduan akan dibincangkan dalam Jawatankuasa Penilaian Maklumat dan ada syur Jawatankuasa Penilaian Maklumat. Kami pernah panggil PNC
saya tak nak sebut PNC mana, kita pernah panggil untuk memberi maklum balas pencerahan isu yang berlaku di PTJ dia. Kita pernah panggil grade 54 pun ada, 2-3 orang lah kita dah panggil. Grade 48, 44 pun ada, kita minta penjelasan lah. Pihak luar pun kita pernah panggil tuan-puan di hadapan jawatankuasa. Kita pernah panggil Biro Angkasa pun minta verify sebab ada staff kita membuat pemalsuan slip gaji, nak buat pinjaman peribadi, ada Jangan harap Kak Jasin tak terlibat lah. Sebab ada satu staff ni dia buat pemalsuan slip gaji, dia naikkan slip gaji dia bagi tujuan pinjaman peribadi. So kita panggil pihak angkasa minta pencerahan kaedah permohonan tu bagaimanalah. Jadi pihak angkasa datang sebagai pihak yang membantu unit integriti dalam membuat siasatan lah. Mereka bagi kerjasama yang sangat baik lah. Okay. Saya dah tadi ambil iktibar. Yang terakhir adalah kempen anti gangguan seksual. This one the latest one yang kita buat untuk kita nak educate semua warga universiti isu-isu melibatkan gangguan seksual. Dan gangguan seksual ni bukan saja melibatkan sesama jantina, berlainan jantina, sesama jantina pun ada. Bahaya tu sekarang. Jadi kita nak buat pendedahan lah pada warga. Dan gangguan seksual tu bukannya macam perempuan muda je yang diganggu. Perempuan yang dah berumur pun boleh jadi mangsa gangguan seksual. Okay? Okay, next slide. Okay, ini konsep rahsia sulit dan terhad. Tuan-puan terikat di bawah atas rahsia rasmi. Setiap tahun tuan-puan dikendaki menandatangani awal tahun borang menjaga kerahsiaan. Saya tak pasti. Jasin ada buat ke? Ada. Staf akademik ada tanda tangan tak? Ada. Every year kena buat awal tahun. Semua staf kena tanda tangan dan kena simpan lah borang tu. Okay. Meninggalkan perkhidmatan pun, nak bersara pun kena tanda tangan ni borang akuan menjaga kerahsiaan. Itu sebutlah. Saya tambah sikit. Kalau dalam pengurusan mesyuarat kan kita baca periktiran kepentingan kan. Ada tak highlight sikit pasal dari segi kerahsiaan tu dalam mesyuarat? Ada. Baca ke ada tanda tangan borang? Dia baca. Kalau nak extra mungkin boleh buat borang. Tambahan lah. Itu cadangan saya. Itu untuk cadangan setiap mesyuarat lah Cik Hafiz. Yang bersifat sulit lah. Baik. Macam itu cadangan. Sebab kami unit integriti dalam mesyuarat tata tertib, dalam jawatan kuasa siasatan dalaman, jawatan kuasa penilaian maklumat, kita pun tanda tangani borang kerahsiaan tu. Even kemarin kami ada mesyuarat dengan YB Menteri jawatan kuasa rayuan tata tertib pun kita buat perkara yang sama lah. Semua kena tanda tangani daripada pengurusi sehinggalah semua ahli mesyuarat lah. Itu kami buat. Itu pulanglah pada pihak kampus nak buat. Kalau nak kami share borang kami itu pun tak ada masalah. Bolehlah email pada staff saya nanti. Staff saya akan bawa pada perhatian saya. Sebab borang kami itu pun ada PTJ lain berminat nak guna pakai dekat mesyuarat mereka. Jadi tak apalah, tu pulanglah. At least ada tambahan tuan-puan buat dari segi nak mengingatkan staff. Takut you baca tapi takut kadang-kadang dia lupa. At least baca dan dia sign. Kalau ada perkara berbangkit nanti kita boleh highlight dia dah sign dah ni. Patutnya dia kena declare kalau ada kepentingan. Tu satu. Patutnya dia tak boleh mendedahkan maklumat sebab dia dah sign benda ni. At least ada bukti lah kan. Ada segi dokumen dia tu sendiri yang dia sendiri tanda tangani. Okay, next. Okay, ini tindakan nak cakap bukan kita buat prosedur, bukan kita buat garis panduan. Dia bukan tiba-tiba muncul macam tu. Maksudnya kalau kita buat kod nilai etika, kita masuk konsep rahsia tu, jaga dokumen sulit, bukan benda yang tiba-tiba muncul. Sebab kita pernah dulu keluarkan surat edaran Datuk Naib Chancellor pada semua ketua jabatan. Maksudnya tindakan ke atas warga UiTM yang mendedahkan, membocorkan dokumen maklumat terperingkat UiTM dan kerajaan. Sebab ini rentetan daripada surat KPPA lah. Dah lama dah ni surat ni, 2015. Saya punya kaedah, kalau dekat unit integriti, saya suka kaedah kesinambungan.
Maksudnya apa yang pernah dibuat dahulu oleh mantan ketua unit integriti, saya carry on dan saya tambah baik. Dan bila ada surat-surat yang terdahulu ni yang pernah dikeluarkan, kita tambah baiklah. Kita support lah, mungkin ada perkeliling tambah, dokumen tambahan, garis panduan tambahan yang kita buat, kita support. Kita elaborate, kita perincikan lagi. Kita tambah baik. Bukan kita tolak ke tepi, tak. So, surat edaran ni pun ada dalam website unit integriti lah untuk pemakluman pada warga. Sebab saya faham ada warga susah nak cari surat-surat edaran yang lama ni, betul kan? Surat-surat tahun 2015, 14 kan. So, bagi kami terpanggil untuk kita letak dekat website kita, at least memudahkan warga untuk membacanya lah. Okay. Next. Okay, ini antara 16 perkara lah yang kita simplifykan dan kita masukkan dalam buku kod nilai etika warga UiTM lah, daripada jenayah sampailah ke penyebaran fitnah, tomahan rambang. Okay, ini saya tak perlu elaborate, tuan-puan boleh baca nanti dalam buku kod nilai etika lah. Okay, next. Next. Ini antara poster yang pernah kami keluarkan. I think Cik Syafiq pun pernah share kot dengan tuan-puan sini. Saya nak share balik semula lah isu keberadaan ni. Tak berada kat tempat, clock in, clock out cantik tapi tak ada kat tempat. Memang dah buat tata tertib. Memang ada kes. 2-3 kes kita pernah bawa isu keberadaan. Peranan ketua jawatan sebenarnya nak pastikan memang dia tak ada kat tempat. Ada ketua jawatan dia very proaktif. Macam kami pula, kami pun dah mula buat audit dari segi pematuhan melihat keberadaan warga. Tapi di Shah Alam lah. Cawangan nanti, Jasin nanti saya akan pergi insyaAllah. Baik, kat Shah Alam kami akan pergi, saya minta staff saya pergi tengok dekat Hakim ada staff pukul 10 pagi. Dekat manalah Seksyen 6, staff saya dah buat dah tu. Kita dah bentang dah report kita yang first. Tak bentang lagi. Itu tak sempat nak bentang. Isu-isu ni kita akan bentang dalam jawatan kuasa tata kelola universiti. So, report itu dah siap. Nanti kita akan bentang lah dalam mesyuarat. Untuk memaklumkan keberadaan warga kita lah. Sebab saya minta staff saya pergi ambil gambar sekali. Dia ambil sorok-sorok lah. So, adalah gambar-gambar staff UiTM makan pukul 10 pagi. Pakai baju UiTM lagi. Jasin tu tunggulah nanti. Kan? Tapi tu kita dah buat lah. Kita hantar pelaporan dan kita nak minta feedback daripada pihak pengurusan lah. Ni ada staff yang keluar minum pagi, so nak minta pandangan mereka lah. Sebab kalau dalam akta, tidak ada tugas tu definisinya, tidak hadir bagi apa jua tempoh masa pada masa di tempat pegawai itu dikendaki hadir melaksanakan tugas-tugasnya. Saya dah boleh hafal dah benda tu. Maksudnya, memang kena berada kat tempat lah. Sebab waktu rehat pukul 1. Kecuali lah yang bekerja shift. Sebab ada ke jumpa kat mana-mana istilah boleh minum pagi? Tak ada kan? Jadi kebanyakannya tertaluk pada budi bicara. Tapi itulah kadang-kadang bahaya juga budi bicara ni, takut disalah guna. Okey? Yang berikut tu ponteng kerja lah. Ponteng kerja tu kalau tak ada tugas langsung, memang kita buat tata tertib dan memang selalunya hukuman buang kerja. Kalau tak ada tugas langsung. Kalau ada hadir tugas macam biskut Kids More tu sekejap ada, sekejap tak ada tu, tak adalah sampai ke buang kerja, tapi hukuman sangat berat juga. Benda bila dah jatuh hukum masuk dalam rekod kenyataan perkhidmatan. Nanti kalau staf pelaksana kalau nak mohon kenaikan pangkat, ada tempoh edahnya, satu. Lepas tu kalau KU, time base tu, PBK pun ada efek juga dari segi kekanaan dia. Sebab dia kira servis tempoh-tempoh ketidakhadiran dia. Okey, ambil maklum perkara tu. Kadang-kadang kita tak ambil tahu. Tapi bila dah jatuh hukuman tertib, baru rasa, kenapa saya tak dapat naik pangkat, Cik Hafiz? Time base, kawan saya boleh naik pangkat, dah awak buat kes tata tertib. Tapi kes tu berlaku 2 tahun lepas, faham. Tapi dia efek juga dari segi senioriti awak, kekanaan awak. Dia kena faham itu. Okay, next. Okay, ni dadah. Dadah saya nak cakap, saya nak highlight sekali lagi lah. Kalau kita dadah, memang kita buang kerja lah. Memang kita buang kerja. Okay, air ketum ke, cannabis ke, methamphetamine ke, memang kita buang kerja. Okay.
Jenayah pula pelbagai lah. Kat UiTM ni ada kes yang paling, saya tak boleh nak cerita yang ada kes yang paling berat pun, ada isu melibatkan isu gangguan seksual ada. Okey, kes jenayah ni gangguan seksual ada. Kes rasuah pun ada yang kita pernah dapat daripada pihak mahkamah lah. Yang terbaru hari tu saya dapat kesalahan di bawah jenayah syariah. Perbuatan untuk menghampiri zina kot, persetubuhan kot. Saya tak tahulah ayat dalam enactment syariah tu, tapi itu kita baru dapat lah daripada pihak mahkamah syariah. So pelbagailah kes jenayah melibatkan staf. Okey, nak maklum pada tuan-puan lah, kalau kes jenayah normally kalau bawa ke mesyuarat tertib, normally lah hukuman memang buang kerja lah kes jenayah, terutamanya dadah. So kalau ada minta dijauhkan lah, kita semua terlibat dengan dadah ni. Okay. Syafiz, macam mana kalau dia ambil contoh cannabis ke air ketum tu sebab dia sakit? Ada daripada preskripsi doktor ke minum air ketum? Tak ada kan? Tak ada kan? Saya tak pernah dengar lagi doktor bagi minum air ketum. Morfin ada kalau kanser, itu saya tahu. Tapi selalu dia ambil masa dia cuti kanser. Sebab saya pun ada arwah makcik saya ambil morfin tu. Morfin ada sebab dipreskripsikan oleh doktor. Tapi kalau dia kata sebab dia sakit tapi dia minum air ketum, tak boleh lah puan. Faham dia minum air ketum sebab kencing manis kan? Contohlah. Tahu. Tak boleh lah. Kalau kena tangkap tu masalah tu nanti. Satu lagi saya nak pesan. Kita pernah handle case yang macam staff kita ni pergi rumah orang dengan rumah kawan dia. Lepas tu polis buat raid. Saya pernah share dulu dalam WhatsApp group kot. Dekat pengurusan kanan. Polis buat raid. Sebab dekat rumah tu ada air ketum. Ada orang tengah minum air ketum. Ataupun ada member tengah isap ganja dalam kat rumah tu. Dia datang rumah kawan dia. Dia sekali kena tangkap dengan polis. Saya pernah highlight ke tu sebelum ni dalam WhatsApp group pengurusan kanan. Saya minta pesankan pada anak buah, kalau nampak bila sampai kat rumah kawan dia tu nampak ada macam benda terlarang kat rumah tu, macam ada air ketum ke, orang tengah main judi ke, kalau boleh baliklah. Tak payah duduk kat situ. Takut polis raid. Sebab kita dapat juga beberapa pertuduhan melibatkan staf kita. Dia berada kat rumah orang. So pertuduhan bersamalah. Katanya memiliki bahan tu. Okay. Tak pasal-pasal kan. Pergi rumah kawan kena sekali. Barang tu bukan dia punya, kawan dia punya. Kan? Kalau nampak tu minta jangan ni lah. Keluar cepat lah. Tak payahlah duduk kat situ. Okay, next. Kalau for academician, plagiarism ni sangat berat kesalahan dia melibatkan pensyarah. Kita ada kes melibatkan pensyarah kita plagiarize. Plagiarize karya pensyarah lain tanpa minta kebenaran ada. Pensyarah tu buat aduan. So ada 2 kes dalam semakan kami lah melibatkan plagiat. Even dia plagiat sampai dia dah daftar dekat Bitkom. Dia plagiat apa tu, saya tengok mock ke apa tah, modul dekat Bitkom. Dia letak a few nama dalam tu untuk didaftarkan bawah Bitkom, termasuklah nama pencipta asal tu. Tapi yang buat sebenarnya pencipta asal tu seorang saja. Tapi yang daftarkan ni ketua jabatan dia. Jadi pencipta asal tu buat aduan pada unit integriti lah. Dia kata yang manual modul ni saya yang buat. Diorang ni tak buat langsung, tak terlibat langsung. Jadi sampai ke tahap kita buat siasatan lah. Jawatan kuasa siasatan kita buat dan kita siasat benda tu lah. Okay. Itu for plagiarism lah. Ambil maklum perkara tersebut lah. Yang lain-lain tu pemalsuan data lah. Bila you buat research, you pemalsukan data. Boncengan gratis tu you menumpang lah. You tak terlibat secara aktif dari segi publication, penerbitan jurnal, tapi menumpang nama saja. You tumpang nama dia, lepas tu dia pula tumpang nama you dalam publication masing-masing lah. Nanti nak tunjuk dalam, mungkin masa nak mau kenaikan pangkat tu nampak, weh banyaknya publication buat dalam setahun. Banyak betul masa pensyarah ni. Rupanya boncengan gratis, saling tumpang menumpang nama. Itu pun ada berlaku.
And then kepentingan peribadilah, isu-isu yang bila you terlibat dari segi PMP, you mengajar, rupanya yang you mengajar tu anak saudara you tak declare satu. And then pernah satu kes tu dulu, kes lama, pensyarah ni dia ada anak belajar dekat UiTM, anak dia ambil ni subjek servicing lah, subjek English kot. Anak dia dapat B. Lepas tu pensyarah ni tak puas hati, Profesor Madya ni tau, dia tak puas hati. Dia dapat tahu based on dia minta ada staff kat fakulti tu, bahagian akademik, tolong tengokkan markah anak dia. Dia tahu markah anak dia tu dapat B. Tapi tak lalu senet lagi, tak silap saya. Okay, lama dah. So dia pergi serang, Profesor Madya tu pergi tanya pensyarah tu, kenapa you bagi anak I dapat B? Anak I very good in English lah. Dia cakap macam tu lah. So pensyarah servicing tu buat laporan pada unit integriti. So kita buat tindakan lah pada pensyarah tu dan juga pada staf di fakulti tu sebab membocorkan maklumat keputusan peperiksaan. Sebab tak lepas senet lagi. Lama dah, I think 6-7 tahun yang lepas kot. So ambil tindakan lah pada kedua-duanya, dia ambil tindakan. Okay, yang berikutnya tu keluar negara lah. Keluar negara ni pelbagai kes lah. Antara yang kita pernah buat, pergi umrah pun dia ambil tindakan tata tertib lah. Dia ambil tindakan. Cuma ada pelbagai pertimbangan dibuat oleh jawatankuasa tata tertib lah melibatkan isu keluar negara ni. Tapi keluar negara ni memang proses, mana-mana proses awal yang kami dapat memang kami akan sure for tata tertib. Sebab dia pergi tanpa kebenaran universiti. Termasuklah umrah. Cik Hafiz, macam mana kalau staff tu dia nak pergi luar negara ni, katalah untuk urusan rasmi kan, dia pergi dulu kelulusan kemudian Cik Hafiz, sebab dia dapat jemputan contoh last minute sebagai keynote speaker ke, macam mana tu? Tak boleh, kena dapatkan kelulusan dahulu sebelum pergi. Macam mana pun kelulusan daripada VC tu dululah. Kalau andai kata benda tu tiba-tiba mendapat jemputan last minute, please directly call lah pejabat VC. Minta maklum. Jangan pergi dulu baru, jangan assume lulus. Jangan assume lulus. Maksudnya pergi dulu, lepas tu balik baru nak submit permohonan, jangan assume lulus. Jangan. Kalau dah macam baru dapat dalam 3-4 hari baru dapat jemputan, terus hubungi pejabat Naik Kansellor, maklum perkara ni dia tak boleh lalu prosedur yang sepatutnya, last minute, bincanglah dengan pejabat VC. At least mereka tahu dahulu. You jangan pergi. Kami immigration ni kami semak juga yang keluar negara ni, Jabatan Immigration kami semak dengan rekod pejabat VC. Cik Hafiz ada soalan dekat ruangan chat. Kalau ke Hatnya itu perlu mohon juga kelulusan memandangkan kampung halaman bersebelahan dengan Thailand, kadang-kadang balik isi border form je. Kena minta kebenaran puan keluar negara. Tapi ada tempoh, ada untuk yang border ni ada blanket. Melawat kampung halaman, dia ada blanket 6 kali setahun tak silap saya. Kena minta kebenaran. Soalan satu lagi, Tuan. Mohon pencerahan sekiranya staf keluar negara tidak pernah mendapat kelulusan urusan peribadi, apakah peranan Ketua PTJ? Lapor pada unit integriti. Lapor pada kami. Nanti kita akan semak dengan Jabatan Immigration dan seterusnya, kalau perlu kita akan show for tata tertib. Itu jawapan saya. Okay? Alright, next. Okay, berikutnya urus kewangan dengan bijak. Maksudnya saya ni dekat pejabat saya, dekat telefon saya ni 2 minggu lepas banyak ada orang call cakap dengan saya, Cik Hafiz, saya daripada mahkamah jenayah, ada seorang staf universiti berhutang, tak nak bayar, jadi kami terpaksa ambil tindakan mahkamah pada dia. Boleh tak Cik Hafiz hubungi dia untuk dia hubungi saya semula? Saya cakap saya bukan postman you. Saya bukan you punya postman. Saya bukannya you punya messenger. Saya cakap mudah je. Kalau cik nak bankruptkan dia, cik bankruptkan dia. Laporan mahkamah tu nanti bagi kat saya, kami akan proceed untuk tata tertib. Saya cakap macam tu saja.
Saya tak perlu nak jadi messenger dia nak menyampaikan. Sebenarnya dia tu menyamar as a debt collector. Dia menyamar. Dia pernah ada satu kes tu pernah menyamar jadi pegawai JPA. Cik Hafiz, kami terima laporan seorang staf UiTM ada berhutang. Kami nak ambil tindakan tata tertib pada dia. Mohon Cik Hafiz dapat hubungi dia untuk dia hubungi kami semula. Saya cakap tata tertib staf UiTM diuruskan oleh saya, unit integriti. Bukan pihak JPA. So, debt collector tu nak menyamar pun tak cerdik tau. Itu pernah berlaku. Tu saya nak minta, kalau boleh janganlah ada di kalangan staf kita ni pinjam duit tak nak bayar, pinjam beli perabot. Sampai ada pensyarah tau, dia tak bayar installment perabot, debt collector kau saya. Malu lah, pensyarah tak boleh bayar duit perabot. Saya tak tahu dia beli katil apa sampai tak boleh nak bayar. Kan? Tu please lah, kalau berbelanja ikut kemampuan. Kalau rasa tak mampu, jangan ikut kehendak lah. Kalau rasa mampu, beli. Kalau tak rasa mampu, jangan. Payah nanti. Tuan Puan pun malu. Nanti saya call jabatan Tuan Puan. Tadi ada Along call saya ni. Apa cerita staf awak ni? Kan? Sebab saya ada 2-3 kes lah. Bila dapat tu saya call ketua jabatan dia. Minta tengok staf ni. Minta dia declare dari segi ketutangan dia ada masalah ke nak bayar hutang perabot ni. Okay? Next. Ini cuti sakit. Saya nak cakap. Tata tertib. Buang kerja MC palsu. Okay. Okay, next. Ni saya nak highlight part peranan ketua jabatan ni. Penyelia, ketua jabatan ada peranan dia. Staff tadi dah ada peranan dia. Dia kena baca, dia kena faham surat aku janji tu, dia kena baca kod nilai etika tu, dia kena baca dan fahami dan patuh. Ini peranan penyelia pula. Tadi masa awal saya cakap, kita masih lagi dalam fasa perlu pemantauan. Okay, mungkin akan datang, mungkin dari segi itu tak perlu dah kita lebih ke arah pembudayaan. Setakat hari ini perlu pemantauan. Dan daripada siapa nak memantau, penyelia dan ketua jabatan. Ini peranan sangat penting tuan-puan. Sebab dalam akta dinyatakan, kalau ketua jabatan, penyelia atau ketua jabatan gagal pantau staf di bawah silaan, kedua-duanya boleh diambil tindakan tata tertib. Jadi tuan-puan nak selamat, tuan-puan kena pantau lah. Dan kalau nampak dia buat salah laku tu kena buat teguran. Teguran tu kena bertulis, berrekod. Tak kira lah pakai borang nasihat teguran ke, pakai WhatsApp ke. Jadi itu berrekod, bertulis. Okay. Next. Ini peranan ketua jabatan untuk pantau staf di masalah ini ada 2. Satu, staf yang menyenggara taraf kehidupan melebihi emolumen dan pendapatan persendirian yang sah. Kedua, staf yang mempunyai ketutangan kewangan serius. Yang satu tu kalau nampak staf bawa kenderaan mewah, bawa motor superbike, pakai iPhone, saya tak tahu iPhone sekarang iPhone berapa? 15 Saya tak tahulah iPhone Tapi dia pembantu operasi, dia baru masuk, dia join universiti, baru kerani. Even kalau staff PMP pun kena tengok lah, maksudnya punca kewangan tu. Kaedah nak semak melalui borang harta lah. Ada nak tanya soalan ke apa? Kaedah nak semak tu melalui borang harta lah. Maksudnya tuan-puan as a pentadbiran boleh semak dekat dia punya rekod persediaan harta dia. Ataupun as ketua jabatan tengok, dia pernah declare tak kenderaan-kenderaan ni? Sebab kenderaan, kalau ada perubahan pemilikan aset, kena declare dalam tempoh 30 hari. Dari segi perubahan berkenaan. Bukan tunggu 5 tahun baru nak declare, tuan-puan. Kalau ada beli kereta baru, lupus kereta lama, kena declare. Okey, itu yang satu. Itu peranan ketua jabatan. Bukan peranan unit integriti tau, peranan ketua jabatan. Yang nombor 2 tu pula, yang saya cakap tadi itulah. Kalau nampak isu pinjam duit dengan debt collector tak bayar semua tu. Satu lagi dia pinjam duit dengan rakan sekerja dia. Itu pun kena tengok juga. Sebab saya pun pernah jadi mediator tau. Staff ni pinjam duit dengan sejumlah staff dekat fakulti dia, lepas tu dia tak nak bayar. Lepas tu sejumlah staff ni buat aduan pada unit integriti. Okay? Dia buat aduan pada unit integriti. Dia minta integriti bantu. Saya cakap, yang
Saya cakap, kenapalah awak bagi pinjam duit pada dia? Dalam akta pun kata tak boleh bagi pinjam duit tau. Tak nak isu macam ni lah. Kalau awak susah sangat, awak bagi sedekah saja. Saya cakap macam tu tau, saya niat sedekah saja pada orang tu. Jadi awak pun tak sakit hati, awak pun dapat pahala. Saya cakap macam tu je lah. Tapi in the end kami bantu jugalah. Staff tu lepas dia bersara baru dia bayar semualah. Dia dapat gratuity kan, dia baru bayar. Tapi dia pinjam banyak, dekat 15,000 dia pinjam. Pinjam seorang-seorang lah. In total 15,000 lah. Okay? Cik Hafiz ada soalan. Macam mana kalau memang keturunan keluarga ni yang berada dan adakah dia perlu juga untuk beritahu atau declare harta yang dia ada? Itu perceraian. Perlu kalau family dia family yang berada, dia kena declare lah kalau dia kerani tapi dia bawa kereta BMW yang baru ataupun dia bawa apa kenderaan elektrik ke yang sekarang dah macam-macam orang cerita kan. Tesla ke, BYD ke, declare lah. Kalau dia kata sumber kewangan membeli kenderaan adalah daripada ibu bapa dia, dia declare dari situ. Peranan kita as ketua jabatan kena verify lah maklumat tu betul ke memang daripada ibu bapa dia. You guys kena, ketua pentadbiran kena mainkan peranan lah. Ketua pentadbiran, ketua jabatan kena mainkan peranan lah, semak lah. Dia dah declare dalam borang harta dia, tak apa. Declare saja peranan ketua jabatan untuk verify maklumat tu diisi dengan telus ataupun tidak lah. Okay. Boleh Okay, next. Ini saya cakap tadi, peranan ketua jabatan. Kalau staff ada isu keturutangan, minta diisi dalam ni. Okay. Kena isi. From time to time lah. SOP, garis wandan semua dah ada. Peranan ketua jabatan saja nak kena make sure staff mematuhi peruntukan-peruntukan yang ada. Itu saja. Bukan saya yang cakap, bukan unit integriti yang cakap. KPPA pun dah cakap dah. Surat edaran KPPA pun dah cakap dah. Dari segi peranan ketua jabatan dan penyelia untuk memantau staf di bawah seliaan. Peranan ketua jabatan sangat besar. Okay, next. Ini saya nak highlight. Kalau ketua jabatan gagal pantau staf di bawah seliaan, boleh diambil tindakan tata tertib. Ini dah mention dalam surat. Dah lama dah surat ni keluar, 2015. Dan ada ketua jabatan pernah disiasat sebab dia lewat melaporkan salah laku staf dia. Ada. Itu tubuh satu jawatankuasa kesihatan dalaman, kita siasat dekan berkenaan. Okay. Okay, next. Next. So saya mohon izin lah sebab tadi ada yang bertanya soalan. So kita habis by 11. Boleh? Yang berikutnya adalah Akta Badan-Badan Kanun Tata Tertib dan Secah. Tadi saya dah cerita sikit. Staf-staf yang buat pelanggaran boleh diambil tindakan tata tertib. So punca kuasanya adalah di bawah Akta 605 lah. Dan terpakai pada semua staf universiti. Termasuklah staf akademik. Kumpulan PMP, akademik, pengurusan tertinggi, semua terpakai di bawah akta ni. Okay. Dan memang ada kes melibatkan kumpulan PMP pun, akademik pun ada diambil tindakan tata tertib. Okay. Kumpulan pelaksana pun ada lah. Saya nak highlight, kita tak ada pilih kasih. Semua kes kita bawa. Pada jawatankuasa tata tertib yang akan buat keputusan. Pada penama-penama berkenaan. Okay, next. Ini ada 7 hukuman tata tertib. So yang paling berat tu buang kerja lah. Saya selalu remind balik staff UiTM hukuman tertib yang ada ni, dan hukuman ni sangat berat dan ada implikasinya bila dikenakan pada tuan-puan. Okay, next. Ini implikasi hukuman lah. Tadi saya dah cakap awal, yang ada yang dapat hukuman tertib nak mau naik pangkat tak boleh. Bila cukup tempoh hall dia dalam time base tu dia tak dapat naik. Sebab apa? Sebab ada rekod hukuman tata tertib lah. Dan kalau nak dilantik as pentadbir akademik pun tak boleh. Sebab ada rekod hukuman tata tertib. Dan ada sekatan bantuan kewangan lah. Okay. Beasiswa pun ada juga. Dulu ada lah. Sekarang saya rasa dia orang dah mudahkan sedikit kot. Tapi kena verify dengan bahagian kemajuan kerjaya lah. Ada tak sekatan kalau orang nak sambung belajar tu. Ada tempoh edah ataupun tidak.
Okay, next. So ini adalah modul dan sistem H1U. Ada staff cakap, Cik Hafiz, saya tak tahulah macam mana nak isi, nak mohon kelulusan pekerjaan luar. Itu satu. Ada juga PTJ dia hantar juga kat kami borang aku janji manual. So saya nak highlight, kedua-dua perkara ni ada dalam sistem H1U. Maksudnya nak buat aku janji dalam sistem H1U, nak isi borang pekerjaan luar pun dalam sistem H1U. Semua ini dah dipermudahkan dan dalam talian. Okey? Dan ketua jabatan tu boleh meluluskan di mana-mana sajalah. Tak ada ilah isu ketua jabatan lewat memberi kelulusan. Sebab ada juga ketua jabatan lewat bagi kelulusan sampai 3-4 bulan baru nak bagi kelulusan permohonan pekerjaan luar ni. So ini peranan moderator di PTJ masing-masing ataupun di bahagian pentadbiran masing-masing untuk remind ketua jabatannya, bos, ni ada sejumlah staf ni dalam sistem H1U ni belum diambil tindakan. Contohnya mohon pekerjaan luar belum diambil tindakan. So mohon bos buat perakuan lah. Contoh Okay, next. Ini modul-modul yang ada. So ada 5 Pekerjaan luar, harta, aku janji, kebenaran tanah dan saham, fikiran syarikat. Semua ni tuan-puan kena buat lah. Kalau bersabit dengan tuan-puan kena buat. Okay. Okay, next. Sebab apa? Saya highlight tadi, kalau ada pekerjaan luar, lepas tu ada perniagaan, benda-benda tu kena declare sebab ada peruntukan bawah Seksyen 168 Kanun Kesisaan Akta 574 di bawah ambil bertulis. Ni kami dah share lah pada warga sebenarnya. So benda tu bukannya sesuatu yang kita nak enforce sebab dalam Akta Penal Code tu dah ada sendiri. Kalau tersebut, itu tuan-puan kena mainkan peranan, buatlah declaration, dapatkan kebenaran. Kalau tak buat, nanti sangkut di bawah Seksyen 168 lah. Sebab hukuman itu pun sangat berat juga. Barang siapa yang menjadi penjawat awam dan yang terpaksa di sisi undang-undang sebagai penjawat itu, supaya jangan mengambil bahagian dalam perniagaan, hendaklah diseksa dengan penjara selama tempoh yang boleh sampai setahun atau dengan denda atau dengan kedua-duanya. Jangan ambil lightly kalau let's say tak dapat hukuman penjara tapi dapat hukuman denda, still satu kesalahan jenayah. Dan still boleh diambil tindakan tata tertib lah sebab dah disabitkan dengan kesalahan jenayah di mahkamah. Okay, dan benda perkara tu akan tercatat dalam rekod kenyataan perkhidmatan tuan-puan selama-lamanya lah nanti. Okay, next. Ini yang kempen anti gangguan seksual. Saya nak cerita sedikit. Next. Ini poster terbaru. Saya tadi mukadimah saya dah cakap gangguan seksual ni boleh berlaku pada semua orang, tak kira wanita atau lelaki tanpa kira usia, penampilan fizikal atau status perkahwinan. Basically gangguan seksual ni akibatnya salah guna kuasa lah. Dia rasa diri lebih berkuasa, mengganggu dan menakutkan orang yang tidak berkuasa lah. So kadang ada mitos saya cakap tadi wanita muda yang diganggu. Tak, orang yang dah berumur pun kena ganggu. Sesama jantina pun dia ganggu. Tengok budak tu muka jambu, lelaki ganggu lelaki. Ada. Hantar gambar-gambar lucah ada. Untuk makluman tuan-puan ada gambar lucah, gambar perempuan tak berpakaian lah dalam WhatsApp pada pelajar berkenaan. Masa tu dia pelajar, sekarang dia dah jadi staff. Tu kita dah ada laporan dan kita tengah semak untuk diambil tindakan lah pada staf berkenaan lah yang membuat gangguan seksual. Sesama jantina malu orang Melayu pula tu yang buat gangguan tu. Malu Okay, next. So ni yang saya cakap tadi lah. WhatsApp ni, gangguan seksual secara online dah meningkat. Hantar gambar-gambar yang bukan-bukan dalam WhatsApp group pun hantar gambar yang bukan-bukan. Okay, next. Ini jenis-jenis gangguan seksual. So ada 5, secara fizikal, lisan, isyarat, secara visual dengan secara psikologi lah. Psikologi tu lebih memujuk-mujuk atau memberi tekanan dan paksaan pada dia lah. Kalau tak entertain dia, mungkin markah LMPT dia rendah. Atau mungkin tak lepas exam dan sebagainya. Ataupun secara psikologi, kalau you entertain I, nanti I bantu you dapat A+. Contoh macam tu lah. Okay, I senangkan you nak buat pengesahan pendamping nanti. I sokong you nak mau pengesahan. Sebagai contoh. Okay, secara psikologi lah. Okay, next.
Ini yang terbaru kita buat skandal di tempat kerja. Dah dapat ke pemakluman ni? Ada kot lah. Dapat. Okay, nanti tontonlah 30 Julai nanti pukul 10 pagi sampai jam 12. Kita buat dalam YouTube channel. Okay. Isu skandal ni biasalah. Kadang kita pernah dapat di WhatsApp, free ke malam ni? Dah pergi makan, jom check in. Contohlah. Lepas tu line clear malam ni kan. Jom buat video call. Benda-benda macam tu lah. Isu-isu skandal lah. So sebab saya pun kadang-kadang dapat pasangan call kata wife dia ada skandal dengan bos dia, dengan rakan kerja dia. Kadang lewat balik, berdoaan dalam bilik. Tu susah juga tu nak urus benda-benda ni sebab yang call pasangan dia tu very emosi kan. Dia yalah. Kadang emosi marah ada, kadang emosi sedih pun menangis-nangis pun ada. Call. So, kalau boleh dielakkanlah, jangan terlibatlah dengan perbuatan beginilah. Masalah pada kerja tuan-puan, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan kerja, dan kami pula terpaksa ambil tindakan pada tuan-puan nanti. Okay. Next. Ini poster yang kita pernah keluarkan dululah pasal isu batas hubungan sesama staf. Kalau tak ada poster ni, minta Puan Aisyah buat hebahan lah semula pada warga di kampus lah. Semua poster yang berkaitan lah. Okay, next. Okay, ni last berhubung atau SPRM. Okay, next. Ni ringkas je. Pernah keluar Circular VC 2016. Kewajipan untuk melaporkan transaksi penjogokan. Tuan-puan bertanggungjawab untuk melaporkan sekiranya ada mana-mana pihak cuba menyogok tuan-puan untuk sebarang tuntutan di dalam UiTM lah. Itu tanggungjawab tuan-puan. Tuan-puan kena buat laporan sebenarnya. Sebab kalau tak buat laporan, jadi satu kesalahan di bawah atau SPRM. Okay, next. So ada 4 kesalahan utama rasuah. Minta, menerima rasuah, menawar atau memberi rasuah, membuat tuntutan palsu, salah guna kedudukan lah. Kalau tuan tak boleh ingat, tuan ingat sifar A, B, C, D. Ambil rasuah, B beri rasuah, C false claim, D salah guna kedudukan. Tuan ingat itu saja. Okay? Next. So, yang ni dari segi penerimaan hadiah. Di bawah penal code tu ada satu peruntukan. Penjawat awam menerima benda berharga dengan tiada balasan daripada orang-orang yang ada kena-mengena dalam apa-apa urusan yang dijalankan oleh penjawat awam itu. Ada kontraktor bagi hadiah pada tuan-puan tapi tuan-puan tak terlibat pun membuat keputusan pada dia. Tapi barang yang dia bagi itu sangat berharga lah. Jadi satu kesalahan di bawah di bawah kanun kesisaan. So ini kita dah raiskan apa tindakan yang tuan-puan patut buat lah. Tuan-puan kena baca buku kod nilai etika, tuan-puan kena baca dasar pengusaha hadiah. Okay. Sebab tak mungkin kontraktor nak bagi hadiah benda berharga tuan-puan tanpa sebab. Mungkin for future nanti dia akan minta apa-apa perkara daripada tuan-puan lah. Mungkin sekarang ni dia nak buat repo dengan tuan-puan, dia bagilah hadiah. Mungkin tuan-puan ada nak buat akikah anak, mungkinlah dia bagi kemah percuma untuk majlis akikah. Contoh dia taja kemah, dia bagi meja, kerusi, banquet dan sebagainya tu. Tanpa ada apa-apa balasan. Mungkin ada sebab. Takkanlah sahaja dia nak bagi, rugi kat dia. Okay, next. Okay, ini pasukan tanda tangan. Ni saya dah maklum tadi awal. Ada staf yang pasukan slip gaji. Plus dia pasukan tanda tangan pihak bendahari. Untuk mengesahkan slip gaji tu. Dia buat pemasukan tanda tangan pihak pegawai bendahari pun ada. So ini kita keluarkan poster ni. Poster-poster keluar tu semua dikeluarkan tu bersebab. Sebab ada aduan, sebab ada kes tata tertib. Dia bukan sahaja-sahaja keluar. Ni keluar ni sebab ada kes lah. Okay, ambil maklum perkara tu lah. Alright. Okay, next. Itu saja di pihak saya. Saya ingat tadi soalan pun dah dijawab ya. Tak ada soalan lain kan? Ke ada soalan lagi? Cik Hafiz, soalan terakhir Cik Hafiz. Apa tadi Cik Hafiz cakap tentang tanggungjawab serta peranan ketua jabatan ya? Macam mana kalau staff yang mengambil cuti, ambil half day, si korang keluar tapi tak cakap dengan ketua dia?
Tak cakap, diisi borang saja. Adakah ketua tu perlu menerima saja dan meneruskan ataupun macam mana? Tak. Sebab kelulusan tu atas ketua jabatan. Jangan tak lulus. cukup. Jangan lulus. Jangan lulus. Jangan lulus lah kiranya. Tak, kalau staff, kalau nak keluar pejabat, kalau nak isi borang cuti, kalau nak keluar pejabat ataupun nak bercuti, kena make sure dah diluluskan. Ataupun kalau dalam sistem tak diluluskan lagi, at least WhatsApp ketua jabatan dia, maklum bos, esok saya terpaksa ambil EL atas urusan peribadi. So mohon pertimbangan, kalau bos kata okey diluluskan, pergilah bercuti. Kalau bos tak buat jawapan, tak bagi respon, you dah WhatsApp dia, tak ada respon, you call lah dia. Staff saya pun buat benda yang sama. Kadang-kadang saya tak sempat nak tengok dalam sistem HR2U. Dia WhatsApp, saya tak sempat nak jawab, dia orang akan call. Bila dia call, saya akan ambil maklum, terus saya luluskan. Baik, terima kasih Cik Hafiz. Cik Hafiz ada satu soalan daripada ruangan chat. Permohonan keberadaan tiada dalam HR2U apps. Kenapa ya? Soalan daripada Dr. Zuli. Itu kena tanya pihak pejabat pendaftar lah sebab dia administrator for that system. Keberadaan ni memang tak ada dalam HR2U app. Saya faham dia ada dalam web. Okay? Jadi maksudnya puan-puan kena tengok dua lah, dalam HR2U apps ada, dalam web pun ada. Tapi dalam web, tuan-puan dapat notifikasi. Maksudnya dalam email. Kalau tuan-puan install dalam email dalam handphone lah. Saya pun dapat notifikasi staff isi pengesahan keberadaan. Jadi pada kita lah nanti. Dia hassle lah pada kita sebab nak buka handphone, nak buka web HR2U tu. Tapi saya tak boleh nak jawab perkara tu sebab saya bukan administrator untuk sistem berkenaan lah di bawah pejabat pendaftar. Boleh tanya mereka. Saya jaga administrator modul integriti tadi. Kalau ada isu berbangkit kat modul tu boleh tanya dan kami cuba bantu sebaiknya lah. Okay. Cik Hafiz ada soalan dari PM Tepi. Dia tanya kat sini, kalau staff berkeras tidak menggunakan aplikasi HR2U apps untuk ketik masuk dan ketik keluar harian dan dia berkeras hanya nak menggunakan web sahaja, boleh ke perkara ini berlaku Cik Hafiz? Tak boleh, tak boleh. Saya faham dia tak nak tunjuk location dia. Saya tahu tu taktik yang pernah berlaku tempat lain. Tak boleh. Kena pakai handphone. Handphone dia problem ke? Ke dia tak ada handphone, dia pakai Nokia ke? Kita dah berhubung dengan staf berkenaan, dia kata dia tak ada keperluan untuk download apps tersebut. Tak ada. Tak ada. Dah dibuat ketetapan guna HR2U app, gunalah HR2U apps. Baik, terima kasih Cik Hafiz. Okay? Right. Itu saja. Cik Hafiz ada beberapa soalan di ruangan chat. Cik Hafiz nak jawab tak? Perlu ke staff nyatakan secara detail alasan untuk isi borang keluar atau borang cuti? Boleh ke hanya nyatakan urusan keluarga saja atau urusan detail lah kenapa dia nak bercuti tersebut? Kena nyatakan lah sebab you nak convince you punya ketua jabatan for approval. Approval saya Datuk VC tau. Saya tulis detail tau. Saya nak pergi sekolah anak saya. Saya nak kena jumpa cikgu sekolah dia. Saya nak ambil report kad anak saya tulis detail. Kalau saya nak balik kampung itu, saya tulis bercuti balik kampung urusan pejabat tanah. Saya tulis. Jadi tak ada isu kot nak tulis spesifik pada ketua jabatan. Saya pun boleh tulis untuk Datuk VC as my approval. Kan? Itu saja kot. Ada lagi? Ada soalan, dia tanya kat sini. Bagaimana, bagaimana jika pegawai yang suka provoke staff bercerita perkara yang tidak betul? Provoke staff ni, provoke macam mana? Ni more to personal lah. Kalau isu dia provoke atau dia mengandung domba ke apa ke, you tak payah campur lah dengan dia. Ataupun you nasihatkan dia lah. Nasihatkan dia ni jadi satu fitnah, tomahan kan. So tak payahlah nak cerita benda yang tak sepatutnya. Okay? Okey, soalan terakhir Cik Hafiz, soalan terakhir ya rakan-rakan. Cik Hafiz, bagaimana nak berurusan dengan ketua jabatan yang suka sidang majlis staff? Apa tindakan selanjutnya yang boleh diambil oleh staff? You message satu, and then satu lagi, you cuba call dia. Kalau call dia pun dia tak angkat ataupun dia tak ambil tindakan, mungkin kena maklum pada superior dia lah.
superior dia minta bantuan lah sebab sejumlah staf ni ada masalah berkomunikasi dengan ketua jabatan. Tindakan mungkin ada setengah program aktiviti tu perlu ada keputusan cepat untuk dapat daripada dia supaya dapat dilaksanakan aktiviti itu. Dia lambat memberi respon. Jadi mungkin kena minta bantuan ketua superior dia lah. Saya pendekatan saya, staff saya pun saya dah remind kalau saya lepas pandang ke apa ke, saya minta dia on call. Dia on call. Tak ada yang call saya malam, saya tak ada masalah. Saya punya kerani call saya malam, hari Ahad pun call. Dia saya tak ada isu, saya okey je. Okay? Daripada orang yang sama bertanya soalan tadi, dia kata dia sidai staff tapi di platform WhatsApp group lain-lain dia boleh aktif menyampaikan maklumat. Tu saya cakap kalau dah macam tu, maklum pada superior dia lah. Minta ni. Kalau dia melibatkan dia seorang saja, I think mungkin ada isu lah kot. Tapi kalau mungkin orang lain pun terlibat sama, mungkin dia sidai juga mesej melibatkan 2-3 orang juga, mungkin bukan isu individu, bukan isu individu pada orang tu yang disidaikan kan, contoh. Mungkin pada staf berkenaan lah. Tapi kalau bila you mesej dia lambat respon untuk you saja, mungkin ada isu lah antara hubungan you dengan dia. Mungkin boleh jumpa dia lah, minta clarification, bos tak suka saya ke? Saya direct je, bos tak suka saya ke? Ada benda saya buat tak kena ke? Sebab saya tengok kalau Ahmad mesej bos, jawab laju je bos jawab. Saya mesej bos jawab lambat lah. Saya perlukan keputusan, kalau rasa tak kena, ada saya buat silap, saya minta maaf lah. Tapi saya perlu pencerahan lah, apa kesilapan saya. Jumpalah bos, bincanglah dengan bos. Ini personal ini banyak more tu dari segi perhubungan ni antara staf dengan ketua jabatan Saya faham tu. Yalah macam-macam ketua jabatan Okey. Itu saja. Ada lagi? Bila buat tak ada apa-apa. Kalau tak ada apa-apa, siapa? Puan Fazlina, tak ada apa ya? Fazlina. Sorry. Saya tu buka tak ada Encik Hafiz. Okay. No ni. Okay. So, kalau tak ada apa-apa lagi, mesej-mesej ni nanti boleh urus setia PM saya. Saya tengoklah. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Nanti ambillah nama-nama. Ni nama sebenar ke apa semua ni? Nama sebenar tu. Ada yang nama sebenar, ada yang samaran. Nanti kalau saya cuba jawab, saya bagi pada Puan Aisyah, nanti Puan Aisyah communicate lah jawapan saya pada penama-penama tu. Boleh Cik Hafiz. Alright. Saya mohon maaf kalau ada salah dan silap di pihak saya. Tadi dekat slide pertama saya tu, saya ada buat penafian. Saya cakap apa yang saya share ni bagi tujuan perkongsian pada tuan-puan semua, tidaklah berniat untuk mengaitkan mana-mana pihak. Yang saya cerita tu pun perkara yang benar-benar berlaku dekat universiti kita ni. Jadi ambil iktibarlah pada semua. Saya mohon maaf lah kalau ada yang terasa hati apa yang saya cakap tadi tu. Itu just for untuk tuan-puan ambil iktibar. Itu saja. So saya mohon maaf, yang terbaik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan saya di sini, saya serah balik kepada moderator majlis. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Hafiz untuk sesi yang begitu padat dan berinformasi. Pihak UiTM Cabang Melaka Kampus Jasin mengucapkan terima kasih di atas kesetiaan Cik Hafiz pada hari ini dengan sesi perkongsian yang begitu mantap dengan peserta webinar seramai 177 peserta. Rakan-rakan boleh mengisi kehadiran yang dikongsikan di bahagian chat. Akhir kata, bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita, anda tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Menarik halus papan di Jawa, tersenyum kukuh di gerbang batu, adat berjumpa terpisah jua, moga bertemu di lain waktu. Dengan ini, saya menutup majlis dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-As. Boleh isi kehadiran ya di ruangan chat.
Untuk rakan-rakan yang memerlukan bahan rujukan bagi presentation hari ini, boleh ambil di link yang saya sediakan ya. Link dah dikongsi di bahagian chat. Terima kasih.